Hai, Assalamualaikum. Selamat petang semua. Di video semalam, adalah yang berkata kepada saya. Katanya, kenapa dekat Tasik tu tak ada yang jual beras? Tak ada yang jual nasi. Dah tak ada nasi ke? Lepas tu dia gelak-gelak. Lepas tu dia kata, badan muka meledis lah. Okey, macam biasalah ayat-ayat dia orang tu. And then kata, kampung tu pun tak cantik. Kotor, banyak sampah. Orang-orang kat sana pun mabuk. Ya Allah, ya Tuhanku. Apa yang tak cantik ni, apa yang buruk ni, apa yang mabuk ni. Korang ada nampak orang mabuk ke kat sini? Saya dah tolong zoom ni, tak ada kucing saja. Jadi apa yang mabuk ya sebenarnya? Siapa yang tengah mabuk sekarang ni? Minta maaf cakap. Kalau rasa nak hina orang, nak hina negara orang, tolonglah simpan niat tu dalam hati. Simpan je baik-baik, okey? Tak payahlah nak bercakap pasal benda-benda ni. Sebab bila komen macam ni, komen provokasi macam ni kan, nanti akan berlaku pergaduhan. Kita tak maulah gaduh-gaduh kan. Kita kan kawan. Okey, tak mau gaduh-gaduh. Dia, bila saya dapat komen macam ni, saya akan reply step by step. Okay. First, kita start with beras sebab komen dia tu pun start dengan ayat kata yang kat Tasik tak ada beras. Okay. Beras dekat Malaysia, Alhamdulillah berlambak. Okay. 10 kilo punya hari tu harga naik kan. Hari ni bulan lepas ke, Alhamdulillah harga dah turun balik jadi RM26 sahaja untuk 10 kilo beras. Jadi bagi saya kiranya beras tengah banyak sekarang ni, bukan kurang. Dan Alhamdulillah pagi tadi saya makan nasi lemak, tengah hari tadi pula saya makan nasi kandar. InsyaAllah kejap lagi malas saya makan nasi goreng lah kot. Nasi ada je, kedai makan pun semua buka lagi. Warung-warung nasi kandar pula. Kedai-kedai nasi kandar, kedai-kedai nasi lemak, nasi goreng, nasi ayam, semua masih buka. Kalau tak ada beras, mesti kedai-kedai tu tutup kan? Tak, beras ada. Harga pun Alhamdulillah turun. Kat Tasik tu pun kalau korang nak tahu, ada je beras. Ada je nasi. Macam yang saya kata kat situ ada kedai jual laksa kan? Laksa tu ada jual nasi goreng per semua tu sekali. Dia macam package lengkap, satu kedai ada semua. And bila saya pergi pasar malam kat video semalam pun kan, kat pasar malam tu pun ada je nasi ayam penyet, nasi ayam goreng. Ada je, jadi siapa kata tak ada nasi? You confirm tak tengok video full ni main komen macam ni. Okay? Lepas tu, dia kata pula pasal kampung. Saya sebenarnya buat kampung ni, saya dah banyak kali terangkan dah. Bukan sekali dua. That's why setiap kali saya terangkan, kali berulang-berulang tu rasa macam, dia ni tak pernah tengok video yang bawah ke? Sebelum nak kecam tu tengoklah dululah tabrakang orang yang dia nak kecam tu macam mana kan? Okay? Apa yang tak cantik masalahnya? Dekat mana ada sampah sekarang ni? Mana? Ini kampung baru tau. Okay. Yang sekarang ni saya tengah tunjuk. Yang tadi time awal-awal video tu, yang itu adalah kampung lama. Sebab ada yang kata kat saya, yang kau tunjuk semua kampung baru. Maaf cakap, bukan semua kampung baru. Yang ni baru kampung baru. Yang sekarang ni korang tengah nampak. Yang tadi time awal, permulaan dalam video yang tu semua kampung lama. Yang dah bertahun-tahun dah sekarang ni pun, okey? Yang ni kampung lama sebab apa? Sebab dulu kat sini sebenarnya kawasan Semak Samun. And then, dia potong semua rumput-rumput, semak-semak yang ada. Dia buat tanah lot, dia jual. Okay, so dia macam tu. That's why saya panggil yang ni kampung baru. Tapi sebenarnya kampungnya ada je nama dia tu sendiri kan. Tapi takkanlah nak bagi tahu privasi orang. Okay. Jadi, sampah pun saya tak jumpa lagi dari tadi. Rumah-rumah pun Alhamdulillah cantik-cantik semuanya dekat sini. Tu tanya-tanya pula lah rumah mana satu yang tak cantik ni. Rumah kayu pun tak Lampung ni cantik. That's why saya cakap saya tertanya-tanya. Walaupun ada setengah tanah yang masih lagi tiada rumah. Tapi tanah-tanah ni bukan dijadikan tempat pelupusan sampah or anything. Tak ya. Diorang jadikan tempat untuk menanam. Okey, jadikan kebun kecil. Kat kebun ni bolehlah tanam cili ke apa-apa ke kan. Tanam cili ke, bendi ke, ataupun sayur-sayuran yang lain. Ataupun buah-buahan seperti betik. Okey? Kami tak jadikan sampah, tempat sampah tidak ya. Jadi, simple je. Kami tak pernah sombong pun. Kami ni orang Malaysia tak pernah sombong pun. Kami okey-okey je. Korang jangan asyik fitnah kami kan. Yalah, kami ni sombong pun tak pernah.
nak kata sombong. Sombong pasal apa? Kenapa kami nak sombong? Cuma ni ada yang kata kat saya ni buat video hoax nak banggakan Malaysia. Apa function, apa yang saya dapat kalau saya buat video hoax kan? More better saya buat video yang betul, video yang berkaitan. At least bila orang tengok, diorang tak rasa lah macam saya ni menipu kan. Tapi tak tahu lah sekarang ni pun ada yang kata yang saya ni sengaja buat video puji-puji Malaysia. Sedangkan Malaysia ni sebenarnya diorang kata macam tu lah. Saya tak kata, diorang yang kata. Apa yang saya akan dapat kalau saya buat video hoax, okay? Tak sukalah fitnah-fitnah ni. Tak ada function langsung tau. Kalau fitnah sana, fitnah sini. Buat tambah dosa, dia lah buat tambah dosa dia je. Ada satu je function dia. Siapa nak masuk neraka, silakan buat banyak-banyak dosa. Alhamdulillah masuklah neraka tu kan. Kita tak mau. Kita ni walaupun tak adalah baik mana. Tapi at least kita pun setiap orang semua nak masuk syurga kan. Siapa je nak masuk neraka, betul tak? Okay. Tak malah ceramah panjang-panjang. Sekejap lagi kata kita ni nak jadi ustazah pula. Cuma terasa lah bila jumpa komen-komen macam ni. Terasa sangat-sangat. Rasa macam, apa salah aku kat diorang tu? Kenapa diorang nak komen macam ni? Tak kata apa pun. Semalam kat video saya tak ada sebut pasal kampung. Tak ada pun sebut pasal beras. Tiba-tiba je dapat komen macam tu. Mesti dah terasa siapa je tak terasa. Rasa macam, tak perlu kot. Tak perlu kot nak judge. Tak suka lah orang yang duk main judge-judge ni. Macam ketinggalan zaman. Alah fitnah. Kalau dia nak judge berdasarkan benda betul, boleh je. Yang ni duk fitnah. Lepas tu Meladesh tu apa benda kan? Saya tak tahu. That's why saya tanya. Meladesh tu benda apa pula tu? Bagi tahulah sikit. Kita share ilmu sama-sama. Sebab setahu saya, nama negara saya ni, nama negara saya adalah Malaysia, bukan Meladesh. Kalau korang tahu, nanti korang komen lah ya kat bawah. Saya tak tahu. Sebab saya negara saya takkan pernah panggil lah negara saya menggunakan kata Meladesh or anything. If tujuan dia komen macam tu untuk menghina negara saya. Apa function? Apa yang dia dapat kalau dia menghina menggunakan komen macam tu? Kalau dia dapat function apa-apa pun. Macam tu saya beritahu, tambah dosa je lah. But it's okay. Semua orang ada hak mereka untuk meluahkan orang punya pendapat. Kita tak boleh halang, kita tak boleh kata, no, you cannot say like that. Kita tak boleh kata. It's up to dia. Sebab dia dah besar. Yang komen ni bukan budak kecil umur 4 tahun, 5 tahun. Bukan. Yang dah komen ni mesti yang dah besar. Yang dah boleh berfikir secara rasional. Dah tahu benda betul, benda salah tu yang mana. Kan mesti yang komen tu macam tu. Takkanlah nak komen budak 3 tahun. Kalau budak 3 tahun yang komen, kita tak layan ni. Yang komen ni besar-besar ni. Yang dah besar. Elok, panjang dah. Still juga nak komen benda-benda macam ni. Sedangkan dia tahu dia takkan dapat apa-apa function pun. Tapi tak apa. Macam saya beritahu semua orang ada pendapat masing-masing. It's okay. Cuma ni lain kali kalau rasa pendapat tu tak okay atau pendapat tu tak elok, sebaiknya simpan dalam hati je lah pendapat tu. Tak payah nak share dengan orang. Buat tambah dosa je. Okay? Jadi okay lah semua. Sampai sini je video kita untuk kali ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Assalamualaikum.